Okay. Nama akak Roziah binti Haji Basirat, umur 57 tahun. Akak kena stroke masa tu umur 55. Jadi 2 tahun. Ya. Mana dia bulan 8 tadi tu cukup 2 tahun. Oh, bulan 8 cukup 2 tahun. 28 bulan 8. Akak jumpa ni dekat AB. AB tu tunjuk iklan Pak Ayub kalau tak salah. Betul tak kan? Tukang kayu. Dia tukang kayu dengan kebun. Lepas tu akak tengok dia kan macam laju, dia buat kerja kan. Macam tak percaya dia kena stroke kan. Lepas tu akak tengok dia tu, betul kan cuba. Rasanya berapa lama yang boleh tidur tu dalam makan 2 minggu pun. Lepas tu akak dah boleh tidur lena. Tidur pun awal. Macam pukul 9 akak dah boleh tidur dah. Kalau dulu akak tak boleh tidur. Daripada yang macam dulu kan kata tak boleh nak berdiri, baring dia. Dulu baring tak baring? Akak tak terbaring sebenarnya. Boleh bangun tapi tak boleh berjalan. Oh, tak boleh berjalan. Tapi nak kursi roda lah. Kalau berjalan tak pakai tongkat 4. Tongkat yang 4 tu kan. Tapi kalau masa mula-mula sekali kursi roda juga sebab pergi toilet pergi mana kan. Bila dah rasa dah boleh kaki 4 tu akak buat sendiri lah. Bila akak rasa nak tambah tenaga kan sebab akak nak berjalan, nak urus sendiri akak makan ni. Bila makan ni akak rasa macam laju sikit. Kan? Bila berjalan akak rasa laju sikit, lepas tu buat kerja pun laju tangan. Yang paling nampak tangan lah. Nampak tangan lah. Yang paling laju lah. Dulu tak boleh nak angkat, tak boleh nak berdiri lama. Tak boleh nak angkat lama kan. Tangan lah. Kaki ni dia adalah perubahan tapi dia lambat sikit lagi. Dia ada perubahan tapi dia tak banyak lagi lah. Yang ni dia nampak banyak yang ni lah. Sebab akak boleh ikat ni. Ikat susu lampu, angkat sendiri. Rasa kuat lah berbanding. Rasa kuat betul. Yang belum kena tu, kena ni lah. Kena jaga-jaga lah. Maksud dia, kalau kita dah makan ubat darah tinggi, jangan skip. Ubat apa ni, ubat kencing manis ke, jangan skip ubat. Yang bahaya tu kan. Sebab stroke ni lah penyakit yang akak rasa yang paling teruk sekali kan. Sebab dah rasa kan, daripada kita aktif tiba-tiba kita ni semua kan dah terbatas kan. Tapi akak bersyukurlah sebab akak dah mampu berjalan kan. Kalau setengah orang tu ada yang kena stroke tu baring kan. Terlantau semua kan. Lagilah teruk. Lagi satu kalau kena stroke ni dia kena rajin lah. Kena urut. Lepas tu kena ni lah cari buat kan. Yang paling penting kena usaha. Kalau duduk je kita punya ni jadi keras, kita punya sarap. Lawan. Kena exercise kan. PCO tu memang penting pun. Sebab akak dulu pun pergi PCO juga. PCO yang bayar. Sebab kalau tunggu hospital dia lambat kan, sebulan 1 kali. Jadi akak pergi bayar sekali pergi berapa? 80 rasanya. Seminggu duduk. Penting. Yang mana yang dah kena stroke dia cuba benda ni. Dia dah cuba lah. Sebab akak makan ni kan, akak makan stroke kan, boleh cuba ni. Sebab satu ni bantu kita tidur. Bila kita tidur lena, kita punya kesihatan tu automatik orang kata okey kan. Lagi satu dia cepat bantu kita punya saraf kan. Macam saraf, mungkin tangan ni dia kecil kan, saraf dia kan dia cepat ni lah membantu kan. Daripada berat dia jadi ringan. Lagi tu satu ni bagi tenaga juga ni. Beza lah sebelum ni. Kata yang biasa tu sebelum ambil ni memang rasa lagi lemah semua. Dia tak lemah sangat tapi dia ni lah. Dia macam kalau kita ni dia rasa macam letih sikit kan. Tapi bila ni dia okey. Dia bagi kita tenaga kan. Itulah. Dengan izin Allah juga lah kan. Itu dia penting lah kan. Jadi orang kata banyak bantu lah kan.